Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Borak Kencang Podcast. Dan hari ini sekali lagi kita bersama dengan tetamu kehormat kita hari ini. Meja Bersara Abdullah Mahdi. Yeah. Okey, tuan, apa khabar tuan hari ini? Alhamdulillah, sihat, masih sihat. Masih sihat eh? Masih sihat. Jadi topik kita hari ni kita tak serius sangat. Okey, topik kita hari ni kita nak tanya tuan, ini macam lebih kepada pengalaman tuan sendirilah. Kenapa terus berkhidmat. Okay, so sebenarnya tak semua orang nampak apa yang berlaku dekat perjalanan hidup seseorang, kan? So hari ni kita nak dengar pengalaman sebenar tuan. So soalan saya, apa pengalaman paling mencabar sepanjang tuan dalam tentera? Oh, paling mencabar Kalau saya ceritakan pula, kadang-kadang saya segan dengan kawan-kawan saya di luar sana. Diorang pun banyak juga yang mencabar-cabar. Nanti bila saya ceritakan, macam dia mencabar. Kan? Pilihlah yang paling-paling. Itulah. Pada tahun 1997 lah ni. Saya masih ingat. Masa tu kita menyambut hari ulang tahun pasukan saya 9 RMD Para. Dalam sambutan tu kita jemput Colonel yang dipertua kita pada ketika tu, almarhum Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah, selaku Colonel yang dipertua Regimen Askar Melayu Diraja. Dalam sambutan tu, antara acara yang kita buat adalah terjun payung free fall yang empat segi tu, dengan membawa bendera pasukan-pasukan, dan ada 15 bendera semua sekali, 15 penerjun. Saya penerjun yang ke-15, yang terakhir, membawa bendera pasukan saya yang paling besar sekali, sebab saya pasukan saya yang kata orang menganjurkan benda tu, dan menyambut hari jadi dia. Jadi payung dia setinggi 5 kaki, lebar 8 kaki. Oleh kerana dia tinggi dia 5 kaki, saya terpaksa ikat di pinggang, kemudian lebihan dia tu melanjut lebih daripada kaki. Nak bagi dia tegang, ikat dengan kepala tugu besi. 10 pound lebih kurang. Dia punya tu berkilo-kilo jugalah. Saya gulung-gulungkan bendera tu, masuk dalam baju loreng. Masa tu terjun pakai baju loreng, naik dekat Batu Berendam, pesawat C-130. Apa yang berlaku, bila saya dah gulungkan tugu besi tu dalam baju saya, semasa nak terjun tu, payung kat belakang, dia jadi macam orang bunting tau, dia masuk macam ni. Payung orang lain, yang bendera yang lain-lain tu, dia tak bubuh dalam tu, dia hanya bubuh dalam poket dia sebab dia kecil. Yang saya ni besar tau. Semasa keluar daripada pesawat 6,000 kaki kita terjun tu, 6,000 dia ada altimeter tu kan, kita tengok 6,000. Bila dia sampai 4,000 jatuh, biasalah kita akan buka payung. Saya pun bagi isyarat macam tu, dia punya prosedur dia. Begitu pegang ripcord tu, tarik keluar. Semasa saya tarik tu, tuku besi tu terpancut keluar. Allahu Akbar. Kau bayangkan, sebenarnya saya plan selepas payung buka, dia ada prosedur dia. Kalau kita payung buka, kita tarik, kita akan jerit 1,000, 2,000, 3,000, cek payung kembang baik. Alhamdulillah dah lati kan, macam tu. Tapi apa yang berlaku kepada saya tak tengok payung saya, pasal benda tu dah terpancut keluar. Saya tak ada 1,000, 2,000, 3,000. Allahu Akbar. Dia punya bunyi saya jerit. Benda tu terpancut, orang ramai kat bawah. Allah. Orang yang pergi apa semua kan, macam-macam terbayang ni. Yelah. Saya pun tertonggeng tau. Saya menengok, Allah Akbar, Astagfirullah. Menengokkan tugu besi tu dengan tali rapia dia bergantung tu kan. Janganlah putus gitu. Saya menunggu. Saya tak tengok payung saya ni. Saya tengok tugu besi tu. Dia melekat. Saya cakap, syukur dia tersangkut. Maknanya bendera saya ni, nasib baik yang ikat dekat pinggang tu pun kuat. Jadi dia tegang, dia berkibar cantik. Besar kan, dia besar. Dia sampai bawah lah, sebab dia 5 kaki. Daripada pinggang sampai bawah kan. Berkibar cantik, alhamdulillah. Baru saya tengok payung saya, memang dah buka lah pun kan, tak payah nak kira 1,000, 2,000, 3,000 pun kan, memang dah buka. Tapi tuan memang tak peduli masa tu, tak terfikir. Ni saya fikir kepala tugu besi tu, orang terkena. Allahu Akbar, Hani. Jangan cerita kepala tuanku lah. Jangan cerita VIP lah. Saya tak tahulah pergi mana. Takut keluar Malaysia. Kita pun tak jumpa macam ni. Kalau benda tu kena orang, betul. Kita pun tak sempat nak buat podcast macam ni. Bila nak mendarat di hadapan kemah tuanku, nak jadi cerita, masa tu angin kencang. Yang 14 bendera tadi tu, tidak ada satu pun yang penerjun tu daripada Air Force, Navy dan tentera darat yang lain, ada 14 tu, yang dapat mendarat di dalam kawasan tuanku. Usahakan dalam tuanku, kawasan tuanku, dia belakang tersangkut pokok, langgar tandas bergerak, langgar kemah penonton.
Bos, sebab angin kencang. Bila dah lalu dekat kemah tuanku belah kiri saya tengok dia lalu, saya dah nak mendarat, saya tengok, alamak, tinggi lagi 100 kaki ni. Tinggi lagi, maknanya saya akan terlepas kemah tuanku ni. Dia ada 100 kaki lagi. Dia ada altimeter tu kan. Depan saya pokok banyak. Saya cakap, confirm aku tersangkut pokok kat ni. Kalau tersangkut pokok, boleh juga cedera dan sebagainya. Betul. Nak pusing sekali lagi dah tak boleh. Dalam pelajaran yang itu dah dipanggil final approach. Kita ada kursus kan, final approach. Jadi tidak ada dalam pelajaran pusing lagi. Memang kau pokok-pokok lah. Sebab apa, kalau pusing lagi 100 kaki tu, takut dia tak sempat, kaki kita patah. Saya kena buat keputusan, terus atau pusing sekali lagi. So ada hari ni, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina wa sallam, ayat-ayat semua keluar. Al-Fatihah pun keluarkan, apa ayat kursi semua. Saya tarik satu togel, saya lepas satu macam tu. Saya tawakal aja. Saya cakap apa jadi pun jadilah. Saya pusing sekali lagi. Saya tak nak pergi kat pokok tu. Pusing sekali. Allahu Akbar. Rupanya kepala tukar besi tu, dia tarik saya jadi setempat. Dia tak bergerak-gerak. Dia menjadi macam ni. Saya pusing, tukar besi tu duduk diam situ juga sampai ke bawah. Berat lah. Jadi macam pemberat lah. Pemberat. Dapat depan tuanku. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Memanglah yang lain tu memanglah tengok, macam mana dia boleh buat. Saya pun mendarat. Biasalah bila kita tarik brek, kita boleh berdiri. Berdiri, saya pusing kepada tuanku. Assalamualaikum tuanku. Man of the day saya pada ketika itu. Saya dengar Panglima ketika itu Tan Sri, yang berbagai Tan Sri Datuk Azumi bin Muhammad. Tan Sri Azumi bin Muhammad. Dengar suara dia sayup. Who's that officer? I want him to be my staff officer by tomorrow. Wow. Dalam hati berbunga-bunga, segala bunga datang kan. Saya pun buat tak tahu je lah kan. Janganlah kita ni kan nampak macam riak lah kan. Jadi pun, tapi yang lain tu pengalaman semua tu, yang 14 bendera tu daripada F1 semua tengok saya macam marah-marah. Tapi saya buat tak tahu je lah. Kemudian Hani, yang last kali dekat kemah tu adalah kawan-kawan saya ramai. Saya pun berkata, apa hal? Macam mana kau buat Buat apa? Dekat atas tu dalam banyak-banyak 14 bendera kau kan, dia keluar macam butterfly lah, dengan bendera dengan payung kau macam tu lah. Macam butterfly. Macam mana kau buat lah? Ya ke? Kan? Dia tak tahu yang saya menonggeng-nonggeng atas tu kan. Pasal jauh sangat kan. Saya pun cakap, okey lah tu saya cakap kan. Tapi tu, hebat lah kau buat macam tu. Tapi memang saya tak cerita lah saya menonggeng tu. Ni masa podcast ni saya cerita lah. Ini kira orang, ini special lah. Special lah. Orang tak tahu. Itulah pengalaman saya yang saya rasa mencabar. Perlu buat keputusan di saat akhir. Dan mendahului arahan dan kehendak pasukan, dan saya mengutamakan penonton-penonton yang di bawah tu supaya melihat benda tu cantik. Sebenarnya itulah pengorbanan yang orang tak nampak. Sebab time tu kalau ikut yang tuan cerita, memang tak fikir dah payung tu buka tak ada. Memang saya tak fikir. Saya tak fikir. Itu maknanya tuan lebih fikirkan betul. Yang akan benda tu semula jadi ni. Benda tu semula jadi. Bukan kata kita nak berpura-pura, nak tunjukkan kita bagus ke. Tak ada. Memang dia akan semula jadi begitu. Okay. Tapi kalau ikutkan, sebenarnya memang banyak cabaran, pengorbanan yang tuan lakukan sepanjang berkhidmat dalam askar. Ya. Kenapa tuan masih pilih juga untuk terus berkhidmat lepas bersara? Kenapa tak terus kita mungkin boleh rehat je, kopi-kopi kat rumah? Ya. Kenapa tuan pilih juga untuk terus? Ya, itu. Apa yang saya alami dalam perkhidmatan tentera ni, saya dan rakan-rakan saya, kita ni sebenarnya belajar je. Tak servis pun. Yang dikatakan servis tu pada pandangan saya lah, mungkin saya tersalah. Yang dikatakan servis bila kita buat operasi di bawah UN, pergi ke Lubnan, macam saya pergi Lubnan 1 tahun, ataupun yang ada yang kat Serbia ke, ataupun di bawah Malkon, Malbat ke dan sebagainya. Dia orang ni memang itu dikatakan servis. Tapi yang lain selain daripada tu latihan saja. Latihan ni bermaksud saya berlatih kepimpinan ke, berlatih fizikal, mental, pengurusan, pentadbiran, logistik dan sebagainya. Jadi bila lepas bersara baru saya katakan saya nak servis masyarakat. Tapi terima kasihlah kepada ATM membekalkan saya dengan level
IQ, EQ, SQ yang tinggi. Kemudian dia bagi saya akademik kan, ada belajar akademik, belajar ketenteraan, berbagai modul, melahirkan seorang saya kan. Seorang saya yang insya-Allah boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh yang panggil dynamic dan versatile mungkinlah macam itulah kan. Jadi barulah saya rasa betul-betul bersedia untuk berkhidmat jika diperlukan. Sebenarnya berlaku ni sebenarnya berlaku yang telah bersara ni dia juga jadi tok sidang, lepas tu dia jadi ketua kampung dia jadi pengurusi taman, dan kalau yang atas sekali ada juga yang jadi ahli parlimen macam Datuk Clay, kita punya Ketere punya MP kan. Kemudian seingat saya YB Datuk Karim, Allahyarham YB Datuk Karim pernah jadi Don Sungai Udang. Jadi itulah gambar. Tak mustahil benda tu untuk meneruskan khidmat tu selepas bersara. Betul, why not? Tapi kan Tuan, soalan ni mungkin sensitif sikit boleh ke soalan sensitif? Dah banyak dah sensitif dah banyak dah, tak apalah kot. Sebab apa ni, ini memang kata-kata daripada masyarakat sendiri yang ini dipetik daripada apa yang ada pernah diperdebatkan lah Ada segelintir, bukan semua, tapi ada segelintir masyarakat dia berpendapat negara kita ni kan aman. Perang pun tak ada, ancaman besar pun tak ada kan. So mempersoalkan fungsi tentera. Jadi sampai ada yang anggap tentera ni macam makan gaji buta. Kasar bunyi ni. Saya nak sebut pun saya rasa bersalah. Tapi apa pandangan Tuan? Yelah, memang kalau macam tu memang betul sensitif. Sebab saya pun tak terfikir soalan tu. Tapi sebenarnya definisi gaji buta tu kena jelas lah apa yang dikatakan gaji buta Tapi nasib baik yang cakap ni segelintir satu. Yang kedua, saya nak kena pasti juga siapa yang cakap ni. Sebab apa? Ada kemungkinan musuh. Dia memang sukalah kalau kita tak ada askar. Ingat tak peristiwa 2013 Lahad Datu? Lahad Datu, ancaman dia adalah Sabah, negeri Sabah kita, oleh kumpulan Abu Sayyaf ke yang grup-grup belah sana tu kan, dekat sempadan Filipina semua ni. Kalau kita tak ada tentera, Hani bayangkan baru nak buat kan. Ada terancam lah negara kita lah Datu. Tentera mana tentera yang cakap gaji buta tu mana? Kita panggil dia masuk tentera sekejap kan. Janganlah macam tu kan. Bila tentera tu wujud untuk siap siaga 24 jam, kita tak boleh kata saya tak sedia lagi, tak. Dalam askar kau memang dah ada dah menembak kelas 1 atau jaguh pegawai. Paling tidak kelas 3 kelas 2, maknanya satu peluru satu musuh dah ada. Dia ada taekwondo lagi. Lepas tu macam saya ambil pula payung terjun lagi, tak cukup payung bulat, ambil payung 4 segi lagi yang tinggi lagi. Apa lagi nak? Untuk mensiap-siagakan tentera ni mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Cakap ni kena fikir. Kita rakyat Malaysia katalah ada 37 juta. Tentera tak sampai 200,000. Jadi apalah sangat? Tentera 200,000 tu darat, laut, udara tau, combine. Untuk keselamatan negara tau. Kalau Tuan rasa sendiri cukup tak sebenarnya? Memang tak cukup. Pada saya semua kena jadi askar. Termasuk yang cakap makan gaji buta tadi tu. Kita suruh dia masuk askar Iya, dia yang kena masuk dulu. Tidak masuk PLKN. Okay. So untuk Tuan sendirilah kan, apa prinsip hidup yang Tuan masih pegang sampai hari ini? Pada saya, pada umur 56 tahun ni, saya fikir saya pun dah nak sampai 60. Umur Nabi Muhammad pun 63. Dah sampai masanya saya ni dalam kategori decision maker punya group. Maknanya ataupun penasihat dan sebagainya. Saya kena suka tak suka, saya kena tahu. Saya memang dah tahu atau sepatutnya tahu mana baik, mana buruk, mana halal haram, sunat makruh harus dan sebagainya. Prinsip hidup saya sekarang mudah. Buat, jangan cakap. Alhamdulillah memegang di prinsip tu, banyak benda yang saya buat. Banyak benda yang saya buat dan nampak impact dia. Kan? Faham. Okey Tuan, terima kasih atas perkongsian hari ini. Memang sangat menarik pengalaman daripada awal dan sehingga hari ini. Jadi tamat kita punya episod untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi untuk next episode dalam Borak Kencang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.